Saudara, kebangkitan usahawan teknologi daripada sistem TVET membuktikan bahawa kemahiran praktikal boleh diterjemah kepada peluang keusahawanan yang sebenar. Dengan sokongan ekosistem seperti latihan industri, kerjasama industri, mentor alumni dan keupayaan digital, ramai graduan TVET kini berani membina jenama sendiri, meneroka pasaran baru dan juga menyumbang kepada pembangunan industri tempatan. Pemberkasaan TVET bukan lagi tentang melahirkan pekerja mahir semata-mata, tetapi membentuk generasi pencipta peluang yang mampu menggerakkan industri masa hadapan. Jadi TVET dan kebangkitan usahawan teknologi, topik ini akan kita bincangkan sekarang bersama dengan dua tetamu yang kami bawakan di studio hari ini. Ketua Program Diploma Teknik Usahawan Reka Bentuk dan Pengeluaran Perabot Program Kabinet Institut Kemahiran Mara Alustar Kedah, Encik Huzairin bin Hassan Asri, dan juga kita bawakan Pengarah Urusan SS Love Cabinet and Furniture Resources yang juga merupakan alumni IKM Alustar, Encik Muhammad Syafiq bin Ramizan. Terima kasih bersama kami di Biz Malaysia petang ini. Baik, saya nak buka tirai perbincangan ini. Kita nak tanya orang penting di IKM Alustar sendiri. Mungkin bagaimana Encik Huzairin melihat program pengajian seperti Diploma Teknik Usahawan Reka Bentuk dan juga Pengeluaran Perabot ini membantu untuk melahirkan tenaga mahir bukan sekadar bekerja tetapi mampu untuk memulakan perniagaan mereka sendiri, Encik Huzairin. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rancangan Biz Malaysia lah. Sebenarnya kebangkitan anak-anak muda dalam pembangunan teknik usahawan, kita lihat bahawa sebelum-sebelum ini banyak usahawan dia menjadi sebegitu, maksudnya usahawan ikut-ikutan. Tetapi bila MARA melangkah untuk membuat satu sistem pendidikan iaitu berteraskan Diploma Teknik Usahawan Reka Bentuk dan Pengeluaran Perabot melalui TVET MARA yang kita buat, di mana sebelum ini tiada lagi program seperti melahirkan keusahawanan yang bersistem. Jadi MARA telah mengorak langkah pada tahun 2016 untuk menjadi usahawan-usahawan muda ni sebagai job creator, dan di samping itu boleh melahirkan job seeker kepada lepasan-lepasan mana-mana institut latihan kemahiran awam ataupun daripada warisan ataupun yang sedang bekerja ataupun yang dah jadi usahawan, dan macam mana nak menggemblin mereka mengikut satu sistem SOP dalam perniagaan. Baik, itu saya kira satu jawapan yang cukup bagus yang kita nak melihat bagaimana usahawan-usahawan muda dalam kalangan anak-anak muda sekarang ini mampu sebenarnya untuk menjadi pencipta peluang pekerjaan di luar sana. Dan kita nak bawakan juga sebenarnya seperti yang telah pun saya kongsikan, alumni IKM Alustar Kedah sendiri. Mungkin saya nak tanya dululah, umur berapa sebenarnya? Nampak muda sebenarnya. Umur saya 22 tahun. 22 tahun dah menjadi Pengarah Urusan SS Love Cabinet and Furniture Resources. Mungkin boleh kongsikan Cik Syafiq, bagaimana Cik Syafiq melihat peranan TVET pada masa kini untuk membentuk generasi usahawan teknologi muda ketika ini? Tanpa TVET tak lahirlah saya kat sini. Tanpa TVET saya tak tahu apa-apa pun. Dengan TVET saya dapat mempelajari, saya boleh mengembangkan bisnes saya lagi. Saya belajar lagi tentang teknologi yang terkini yang boleh gunakan untuk bisnes saya dan berkembang lagi besar. Ya. Mungkin ada lagi tambahan bagaimana sebenarnya TVET ni membentuk Encik Syafiq sendiri selepas ini? Sebab diorang membentuk saya dari segi menyusun semula company saya sebelum saya masuk ke IKM Alustar ni. Diorang menyusun saya untuk mengajar dokumentasi, menyelesaikan masalah, sehinggalah sampai satu tahap saya dah boleh menyusun dan berkembanglah maju ke hadapan. Ya, baik, itu mungkin saya boleh kongsikan juga perbezaannya sebelum bergelar pelajar di IKM Alustar dan juga selepas tamat pengajian, ataupun masih lagi belajar atau macam mana? Saya sudah tamat, sudah bergraduan dan menjadi pengarah urusan satu syarikat saya kira cukup bagus ketika ini. Mungkin saya nak tanya lagi, adakah landscape TVET yang Encik Syafiq rasakan ketika ini sudah selaras dengan permintaan sektor teknologi ataupun industri teknologi, terutama dalam sektor pembuatan reka bentuk dan juga automasi? Bagi saya, mereka dah selaras dah dengan teknologi semasa kini. Cuma kadang-kadang perlu bertambah baikkan sikit untuk keusahawanan, sebab belum banyak lagi institusi yang campurkan keusahawanan dengan teknologi inilah.
saya pun sendiri baru lagi. So macam itulah saya belajar sikit-sikit daripada IKM Alostar. Mereka membantu saya banyak sangat. Dan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti MARA dan MTIB juga banyak membantu saya untuk menggilap lagi saya punya skill. Ya. Dan saya